Saya di kampung Yegere, Bobo Jolaso. Di hadapan saya ni Quran wakaf. Di sini madrasah ni madrasah Arab. Madrasah yang mengajar anak-anak sini bahasa Arab dan juga Al-Quran. Jadi mereka memerlukan sangat Quran dan alhamdulillah kat sini 500 Quran yang kita akan agihkan kepada anak yang ada di belakang ni insya-Allah. Dan kita tengok keterujaan dia orang ni untuk menerima Quran ni alhamdulillah. Kami sampai tu dah beratur dah. Kami duk pergi semayang, pergi minum, duk beratur lagi. Jadi insya-Allah ni semua wakaf daripada orang ramai termasuk tuan-tuan dan perempuan wakaf Al-Quran ni. Alhamdulillah kita akan agihkan seperti mana saya cakap, pahala tuan-tuan mengalir sampai kiamat insya-Allah. Selagi mana mereka gunakan Quran dan mereka ni ajar pula bila dah pandai Quran mereka akan ajar budak-budak ni lain, orang-orang lain yang pandai baca Quran. Insya-Allah saya ucap terima kasih pada seluruh rakyat Malaysia yang berwakaf dan saya buka peluang lagi kepada rakyat Malaysia yang nak berwakaf sementara saya ada di sini. Jadi kalau nak hubungi kami, insya-Allah boleh komen dalam media sosial kalau nak berwakaf. Dengan harga satu naskah ni RM25 saja. RM20 kami belikan Quran, RM5 untuk buat pengurusan. Jadi ini bukti yang tuan-tuan boleh tengok sendirilah apa yang telah kami lakukan insya-Allah. Ini bukan hari ini bukan satu, sebab kita ada hampir 3,000 naskah yang kita nak akan agihkan di seluruh kawasan Bobo Jolaso ni. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.